Pada musim sejuk 30 November 1939, Kesatuan Soviet melancarkan perang terhadap Finland. Perang ini menunjukkan betapa sukarnya tentera merah Soviet menembusi benteng pertahanan Finland yang dikenali sebagai Mannerheim Line. Pada awal pagi tarikh tersebut, Soviet membedil kawasan sempadan Finland dan Soviet. Kemudian, sebanyak 28 divisi tentera Soviet menyeberangi sempadan Finland. Perang ini tercetus kerana Finland enggan memenuhi tuntutan wilayah oleh Kesatuan Soviet. Pemerintahan Joseph Stalin ketiga itu mahu sempadan disusun semula kerana bandar Leningrad hanya 32 km dari Finland. Bagi tujuan keselamatan, Soviet meminta sebahagian wilayah Karelia daripada Finland. Namun, Finland di bawah pimpinan Presiden Kosti Kallio menolak tuntutan tersebut. Pada 26 November 1939, satu unit NKVD melancarkan serangan helah atau false flag terhadap pos kawalan Soviet. Soviet menuduh Finland sebagai pihak yang menyerang mereka. Mereka turut mempersoalkan tindakan Finland yang enggan memberikan wilayah sebagai buffer zone. 4 hari kemudian, Kesatuan Soviet memulakan serangan terhadap Finland. Pada ketika itu, jumlah tentera Soviet adalah 3 kali ganda lebih besar berbanding tentera Finland. Soviet beranggapan perang ini akan berakhir dengan cepat. Namun, anggapan itu meleset. Cuaca musim sejuk yang ekstrim menyukarkan tentera merah Soviet menembusi benteng pertahanan Finland. Keadaan inilah yang menyebabkan ia digelar sebagai Perang Musim Sejuk. Finland pula memiliki benteng pertahanan semula jadi yang sangat kukuh. Sempadan utara Finland sukar ditembusi kerana ketiadaan jalan raya dan kawasan berbukit yang luas. Keadaan ini menyebabkan banyak ofensif Soviet gagal. Dalam 2 bulan pertama peperangan, Finland mencatat beberapa kemenangan penting. Pada 7 Januari 1940, Jeneral Timoshenko mengambil alih komando tentera Soviet. Beliau menukar taktik peperangan dan mengutamakan penggunaan tentera bermotor dan kereta kebah untuk menembusi Mannerheim Line. Pada 1 Februari 1940, Timoshenko melancarkan ofensif besar-besaran. Sebanyak 300,000 tembakan artileri dilepaskan sebelum tentera berjentera Soviet mara ke kedudukan Finland. Akhirnya, Mannerheim Line berjaya ditembusi. Pada 5 Mac 1940, tentera Soviet memasuki bandar Vyborg. Finland bersetuju menandatangani perjanjian damai pada 12 Mac 1940. Akibatnya, 11% wilayah Finland diserahkan kepada Soviet, melibatkan 30% ekonomi utama negara tersebut. Perang ini turut menyebabkan Kesatuan Soviet disingkirkan daripada Pakatan Anglo-Francis atau Allies.